Sekarang ni, bulan ni adalah bulan amal. Bulan ni adalah bulan pahala. Bulan ni adalah bulan kebaikan. Semua mudah. Bulan ni semua amalan jadi mudah. Macam musim durian, musim buah, satu-satu buah tu dia akan jadi murah sangat kalau musim dia. Sama juga, bulan ni adalah musim kebaikan. Bila datang awal malam bulan Ramadan, ada satu malaikat akan memanggil, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang inginkan kebaikan, perbanyakkanlah. Wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai orang yang inginkan keburukan, berhentilah. Terlalu mudah. Allah Subhanahu Wa Taala dah bantu kita banyak dalam bulan ni. Allah Subhanahu Wa Taala siap gari semua syaitan-syaitan. Sangat-sangat ringan. Jadi bila dah sampai pertengahan bulan, jangan kita rasa cukuplah, saya dah talarat lah. Tak. Kalau orang yang berlumba lari ni, bila datang nak habis, bila dah nak habis lari, dia akan habis pecut lagi. Sama juga kita, bila dah akhir bulan ni, kena usaha lagi untuk tambah lagi amal, supaya bila dah habis bulan Ramadan, esok raya kita akan rasa gembira dengan kita punya puasa, dengan kita punya tarawih sampai habis. Dengan kita punya qiyamul lail, dengan kita punya zikir, kita rasa gembira. Kemudian kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima semua amalan-amalan kita, insya-Allah. Assalamualaikum.